Assalamualaikum, bersama dengan Izzah lagi. Okey, kali ni Izzah nak kongsikan untuk you all yang mana yang tengah mencari idea untuk nak simpan bawang merah, bawang putih, bawang besar ataupun telur ataupun ubi kentang. So you all pernah tak macam terfikir nak nampak dapur tu kemas dan nak pastikan ada ruang udara untuk bawang-bawang dekat rumah kita. So dekat hari ni Izzah nak kongsi satu bekas untuk kita boleh simpan bawang putih ke bawang merah ke bawang besar, ubi kentang dan juga telur pun boleh. Okey, yang penting kita nak pastikan design tu cantik dan kemas untuk dapur kita. Okey, so ini. So nampak tak? Yang ini dia ada dua tingkat macam ni. Yang ini Izzah pilih warna hitam untuk matchkan dengan barang lain. Yang dekat sini ada motif kayu. Okey, so dua tingkat macam ni kita boleh letak bawang besar, bawang putih. Yang ini Izzah just campurkan lah bawang putih dengan bawang merah ni kan, sebab ada ruang. Jadi kalau kita letak macam ni, macam Izzah ada beli dua set. Okey, so boleh letak, macam Izzah selalu letak bawang dekat bahagian satu set ni. Lagi satu set Izzah letak telur dengan ubi kentang. Jadi bayangkan kita susun ni kan, kita letak je dekat sudut ruang dapur ataupun kita letak di bahagian kitchen cabinet kita kan, yang ruang untuk kita memasak tu dekat dengan dapur tu kan. Okey, so senang je untuk kita capai. Yang penting macam bawang-bawang macam ni perlu ada udara yang secukupnya untuk kita pastikan bawang-bawang kita ni tak adalah macam terperap. Nanti bila terperap tu akan ada kelembapan, sebab itulah bawang-bawang tu nanti tumbuh dia punya pokok-pokok gitu kan. So kali ni cuba guna bekas bawang yang macam ni. Sangat kemas, sangat elegan dia punya design dan juga colour dia pun kan. So tak adalah nanti dia macam cepat kotor ke kan. So ada handle dekat atas ni, kalau kita nak alih-alihkan ke satu sudut ke satu sudut yang lain pun mudah. So jangan lupa dapatkan yang ini, mudah, kemas, cantik. Okey, so dapatkan dan susun dekat dapur cantik-cantik. Kalau boleh, barang kita kan agak banyak kan. Ada bawang putih, bawang besar, nanti kita ada telur, kita ada ubi kentang, ubi keledek dan sebagainya. Dapatkan dua set, susun sebelah-sebelah, susun kemas-kemas dekat dapur. Okey, jumpa lagi. Bye.